Guys, kita orang ada jumpa satu homestay cantik dekat Penang. Okay, jom kita masuk. Assalamualaikum. Oh, tu dia. Okay, so rumah dia besar. Kat depan ni ada sofa. Dekat depan ni dia siap ada katil lagi. First kali jom kita tengok view dia. Tu dia view sekitar Pulau Pinang. So yang itu ada apa? Balcony. Oh, balcony dia kena access daripada toilet. Daripada bilik satu lagi. Okay, so boleh santai-santai dekat sini, lepak-lepak. So ada TV. So ada meja makan. Apa? Okay, steady. So dia punya kitchen pun complete. Kita tengok kitchen dia. Oh, siap ada tempat masak. Okay, ada water heater, ada microwave, ada peti ais, ada mesin basuh. Okay, nak masak-masak boleh? Nak masak-masak boleh, nak kenduri boleh. Ini bilik dia, ada queen bed. Lengkap lah dengan almari pun semua. Nice. So ni toilet dia dekat luar sebelah bilik. So ni satu lagi bilik. Ni bilik utama lah rasanya, master bed. Dia sediakan iron, hair dryer, okay, makeup table. Tu dia selesa. Ni lah ada balcony. Yang ini ada balcony. Okay, tinjau kejap. Okay. So kita keluar. Kita tengok dekat luar apa ada. Ini dia. Daripada sini pun boleh. Okay, view daripada tingkat 13 kan? 13. Okay. So kita dekat mana sekarang ni? Kita dekat Beacon Executive Suite. Memang murah guys. Dekat Penang. So kalau korang nak check in, korang boleh datang kat sini lah. Aku recommend lah korang datang kat sini. Memang selesa lah. Kalau nak datang satu family, lengkap semua ada kat sini. Alright.